Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dalam channel YouTube aku, Umpan Baku Channel. Okay geng, sebelum tu kita selawat Nabi dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay geng, ini pagi ni aku nak meneruskan misi aku mencari ikan tebal pipi episod 43 geng. Jadi lokasi aku dekat Alam lah. Sebelum tu, aku terlupa, aku nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin kepada korang yang menonton channel YouTube aku ni, Umpan Baku Channel. Dan untuk subscriber yang selalu support aku, selamat Hari Raya geng. Hari ni aku mancing dekat Alam geng. Tapi subhanallah, cantik cuaca geng. Air tenang macam cermin. Hijau cantik molek. Malam kat kawasan sini ribut geng. Kau tengok ikan lompat. Cuaca cantik geng. Tapi tak tahu ikan cantik tak cantik. Aku hari ni pakai umpan mati geng, udang kopik. Ada umpan aku yang lepas, aku frozen dengan dia. Jadi pagi ni aku pakai tu lah, sebab udang hidup tak ada. Kita tengoklah geng, tengok misi ini boleh tercapai ataupun tidak. So jom kita tunggu. Aku dah buat balingan, dan ni kita tunggu dia tunduk. Mantap. Hitam ke, anak ikan makan ke, aku tak tahu lah dalam air tu kan. Tapi belum ada strike kan. Aku tunggu lah sampai pukul 12 kan, tengok. Kalau tak ada hasil juga, kita terpaksa
Betal pun banyak je aku tengok. Bisa. Kita tunggu kan berapa 12 tengok. Kalau tak ada kita balik, okey. Mantap. Umpanlah aku. Dah pukul 12 geng. Okey. 12. Jadi aku nak buat balingan last. Lepas tu tengoklah kalau tak jaga kita balik, okey. Jom kita pergi tukar umpan. Ikan, oh ikan. Kenapa tak ada ikan? Juga ni kan. Kau boleh tengok nampak batu-batu yang bawah tu. Nampak batu cantik lah. Air jernih gila. Kalau main casting bagus lah kot. Kan? Kalau luar casting air jernih kot geng. Aku tak tahu lah. Memang jernih lah. Air jernih cantik. Ikan tak ada pula. Tapi aku punya umpan habis geng. Tinggal besi je. Aku tarik gulung tinggal besi. Tarik gulung tinggal besi. Ikan pun tak ada. Paling jauh. Kot adalah si tebal tinggi sudi ambil umpan makan. Dah petik
Yang last ni. Tengok. Muka-muka ada strike lah. Kalau tak ada strike, pedih geng. Jom kita. Okay geng, bahang untuk misi aku pada hari ni. Tak percaya geng, aku kumpau geng. Gila dengan bahang dia, panas dia. Lepas tu aku hantar umpan balik besi habis. Tak ada ketuk geng. Memang gila. Tak ada ikan nak makan aku punya umpan. Cuma umpan tu habis mungkin sebab ketam kot. Air memang jenis gila geng. Kalau kau tengok tadi air dia apa jenis. Nampak batu bawah tu geng. Aku tak pernah tengok lagi kawasan sini air dia jernih macam ni. Ini memang jenis lah. Jadi sekarang ni dah pukul 12 lebih geng. Dekat 12.30. Jadi aku dah balik lah. Okay, aku tak nak tunggu lagi lah. Umpan aku dah habis, aku balik. Terima kasih geng kepada korang yang selama ni sudi support channel YouTube aku, Man Baku Channel. Aku doa geng kita semua panjang umur, rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Kita jumpa lagi di